Nak maksimumkan keuntungan daripada simpanan emas anda, salah satu strategi paling berkesan ialah dengan fokus kepada gram emas yang besar, bukan kumpul emas kecil-kecilan semata-mata. Ramai orang simpan emas dengan niat untuk melindungi nilai wang, tetapi jika matlamat anda adalah untuk memaksimumkan keuntungan, maka strategi simpanan anda perlu lebih tersusun. Salah satu cara terbaik ialah dengan menyasarkan untuk memiliki item emas dalam gram besar seperti gold bar 100 gram, 250 gram atau 1 kilogram. Dalam pelaburan emas, volume adalah kunci utama. Lagi besar jumlah gram emas yang anda simpan, lagi tinggi potensi keuntungan dalam jangka panjang. Emas bersaiz besar ini juga datang dengan spread value yang rendah. Contohnya, hanya sekitar 6% untuk gold bar 250 gram dan 1 kilogram. Ini bermakna anda akan lebih cepat untung apabila harga emas naik. Bukan itu sahaja, kos gold premium atau upah bagi emas bersaiz besar juga jauh lebih rendah berbanding jika anda kumpul emas kecil-kecil. Sebagai contoh, jika anda beli 1000 keping gold bar 1 gram dan setiap keping dikenakan premium RM15, maka jumlah kos premium sahaja sudah mencecah RM15,000. Bandingkan jika anda beli 1 keping gold bar 1 kilogram, kos premium hanyalah sekitar RM250 sahaja. Perbezaan ini sangat ketara dan memberi impak besar dalam keuntungan bersih anda. Anda ada dua pilihan untuk capai target simpanan emas besar ini. Pertama, anda boleh beli terus secara tunai, cash and carry jika bajet anda mencukupi. Atau jika anda belum bersedia, anda boleh menyimpan secara konsisten melalui akaun emas gap sehingga cukup gram yang diperlukan untuk dikeluarkan dalam bentuk gold bar besar. Urus niaga emas bersama pabrik gold bukan sahaja mudah dan murah, tetapi juga patuh syariah dan terbukti dipercayai lebih 1.5 juta penyimpan emas. Bagi yang berminat untuk menyimpan emas bersama pabrik gold, anda boleh rujuk pin video saya tentang cara mudah dan terpantas mulakan simpanan emas dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik.